Habis terawih, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, Nabi tak baca. Mereka baca. Subhanal Malikil Kudus, Nabi baca. Mereka tak meninggalkan bacaan Nabi, memilih bacaan yang tak diajar oleh Nabi. Ya Latif tak ada dalam hadis. Ya Latif tak diamalkan oleh Nabi. Ya Latif tak dibuat oleh sahabat Nabi. Yang dibaca oleh Nabi, Subhanal Malikil Kudus. Sabit dalam hadis. Itu diajar dan ditunjukkan contoh. Tak mau baca. Pi baca ya Latif. Pi reka satu benda yang Nabi tak ajar, pi tinggal benda yang Nabi ajar. Lepas tu macam mana amalan nak diterima? Apakah hukum solat tarawih lepas salam tidak berzikir? Kita nak tahu hukumnya, kena tahu hukum berzikir tu dulu. Apakah hukum berzikir selepas salam solat tarawih? Wajib tak? Tidak wajib berzikir. Nabi sebut secara umum. Faham? Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis paling sahih. Barang siapa mendirikan qiyam Ramadan, solat tarawih kerana iman kepada Allah, mengharapkan redha Allah, ganjaran Allah, Allah ampun segala dosa yang telah lalu. Tak khabar baca surah apa, tak khabar baca panjang, baca pendek, tak ada khabar kena wirid macam-macam mana. Faham lagi? Maka kerana itulah ulama-ulama menjelaskan, tidak ada suatu pun ketetapan mesti berzikir atau beristighfar atau berselawat antara rakaat-rakaat tarawih. Maksudnya, kalau kamu diam saja pun sudah sah solat itu. Maknanya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, diam ramai-ramai, nengung nyanda di masjid 2 minit, bangun Allahu Akbar. Kalau ada masjid buat lagu tu, sah dah, tak ada masalah. Tiba-tiba kita di Khaliban ni ada tak zikir? Ada? Ada sebut subuhun kudusun, ada Rabbul Mala kata roh gitu, ada? Hukum berzikir ada lebih macam-macam pandangan fuqaha di situ. Maknanya secara kesimpulan, khulasahnya, lakukanlah solat tarawih dan tidak ada pun ditetapkan mesti berzikir. Tetapi siapa yang nak berzikir, maka dia sudah melakukan perkara yang baik, kerana uzkurullah, Allah sebut secara umum, dengan hukum yang luas. Bila luas maksudnya umum, tidak kait dengan waktu, tidak kait dengan masa. Bila perintah suruh berzikir, tidak khabar di mana, maka boleh pagi, boleh petang, boleh tengah hari, boleh tengah malam. Kau jangan tak